Ni motor kawal. Ekor tu dia akan jadi lagu tu. Kalau dia mau pasal ekor kawal atas tu kan tak. Kalau boleh dia mau pasal benda ni kena straight gini lah. Kalau dia mau condong ke bawah tak comel, kena straight. Kita duduk lagu tu. Baru semak. Lepas tu naik demo sak soba ni tak. Ni. Kawal tu sak soba kawal ni lebih kurang ni jari keliki. Memang kawal tu banyak. Sebab kalau dia mau naik benda ni duduk atas ni, dia akan rapat stopper ni tau. Ni. Benda ni dia akan rapat sini. Sebenarnya sak soba kita ni lembut, bukan kerah. Dia lembut. Kalau dia mau goni letak di atas, dia akan rapat. Dia mau tukar dua, dia tukar so dia menyuk. Nampak tu? Dia bukan kerah, dia lembut. Lembut sangat. Walaupun kawak gitu, kawak tekan dak turun sak sobat. Nampak tu? Tekan dengan tangan turun. Dia lembut. Dia neting-neting tu sebab rapat kau ni, stopper ni rapat ni hak ni. Tu jadi neting. Dia mau kena turun kau ni pulah banyak sikit. Baru selesa naik.